Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pengakap Kanak-Kanak SK Seberang Perak ingin menunjukkan demonstrasi 4 jenis ikatan. Pertama, ikatan buku sila. Ikatan ini digunakan untuk menyambung dua tali yang sama besar saiznya. Ikatan yang kedua ialah ikatan bunga ketik. Ikatan ini digunakan untuk menyambung dua tali yang tidak sama besar saiznya. Ikatan yang ketiga ialah ikatan manuk. Ikatan ini digunakan untuk ikatan permulaan gadget agar tidak mudah terburai. Ikatan yang keempat ialah ikatan silang gunting. Ikatan ini digunakan untuk membuat jambatan, menara, gadget dan menyambung kayu. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.